Okay, ni awak punya kilang telur. Kilang telur. Ini rahim awak. Dekat sebelah kanan telur awak ni yang saya nampak ada endometrioma. Endo tu sebenarnya endometriosis. Endometrioma pun sama, dia adik-beradik tapi lokasi dia berbeza. Kalau dekat sini kita panggil endometrioma. Endometriosis tempat dia dekat tempat lain. Kalau kat dalam ni kita panggil adenomyosis. Kondisi awak adalah endometrioma. Endometrioma awak saya tengok tak besar, dalam 2 darab 3 cm. Biasanya kalau lebih daripada 5 cm baru kita akan refer untuk operation. Itu mengganggu awak punya quality of life kan. Awak rasa macam awak tak boleh nak pergi kerja, asyik kena MC je. Asal period je kena MC, asal period kena ambil painkiller every time. That's not normal. Period tak sepatutnya macam tu. Just discomfort biasa. Dia tak sepatutnya sampai mengganggu awak punya hidup. Setiap bulan awak period, itulah darah tu dia berdarah sekali. Sakit tu sebab dia berdarah dekat luar. Apa dia akan jadi luka-luka kat situ, dia akan jadi radang kat situ. So dia akan kacau lah sel yang sihat. Awak punya telur sihat pun akan kurang. So kita panggil egg reserve awak. Dia boleh je mengandung, provided kalau tak ada sumbat dekat sini. Makanan itself takkan bantu untuk mengecutkan, tapi dia bantu untuk tidak further membesarkan. Benda yang berhormon, steroid, lepas tu apa lagi, collagen, jamu, semua kurangkan. Lepas tu benda yang makan yang anti radang lah. Kan pro radang kan macam makanan yang bergula kan. Gula putih, beras putih, semua tu kita panggil pro radang. Awak makan benda yang anti radang, semua tu anti radang. Dia akan membantulah anyhow untuk tak further membesarkan. Tapi dia bukan betul-betul boleh kecut. Yang betul boleh kecutkan adalah ubat je.